Hari tu ada nampak Mak Mek Yun dengan Abang Wee buat ayam kukus halia ni. So hari ni nak cubalah. Ayam ni Kak Elin guna ayam bahagian peha. Bersihkan, kemudian peraplah dengan bahan-bahan ni. Kalau nak sedap, peraplah lama sikit. Tapi kalau perap sekejap pun okey je. Menu macam ni orang nak diet pun sesuai. Tak nak guna peha, boleh guna bahagian isi juga. Tahu sebati bahan-bahan ni biar meresap elok dengan ayam tu. Ayam ni kita nak kukus dulu. So letakkanlah ayam yang diperap tu dalam bekas yang sesuai. Masukkanlah pula bahan-bahan lain macam daun bawang ni, halia dan juga kurma Cina. Kurma Cina ni senang je nak dapat. Kat supermarket pun banyak jual. Kemudian kita kukuslah ayam ni antara 30 ke 40 minit. Macam pengukus Kak Elin ni memang dia ada set untuk ayam. Kalau pengukus yang gunakan dapur biasa tu rasanya lagi cepat. Dah siap kukus, kita ambil ayam dan carikan isi ayam. Kuah tu jangan pula buang. Okey, kita buat dia punya macam kuah ataupun sos lah. Bahan-bahan ni masukkan sekali, panaskan minyak dan juga air rebusan ayam tadi. Kemudian kacau sebati. Nak lagi sedap, masukkan juga bawang goreng. Dah kacau sebati macam ni, dah siaplah kita punya kuah. Susun cantik-cantik kita punya isi ayam tadi dengan bahan-bahan lain, daun bawang, halia tu semua tu pun boleh makan. Kemudian tuangkanlah kuah yang kita dah buat tu macam ni. Siaplah ayam kukus halia kita. Nak makan meratah ke, nak makan dengan nasi pun sedap. Ingat makan, ingat rasa.